Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, pemilik sekalian alam, yang Maha Esa, yang Maha Perkasa, yang Maha Bijaksana. Ialah Allah satu-satunya tempat kita bermohon dan satu-satunya tempat kita bersujud. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Selawat dan salam ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, terutama sahabat-sahabat yang ada di page PQDM, Pertubuhan Quran Daily Malaysia. Ahlan wa sahlan. Alhamdulillah, hari ini kita sekali lagi dapat bertemu dalam siri bacaan kita terhadap pada kitab Fiqh, Doa dan Zikir. Dan Alhamdulillah hari ini kita bertemu dalam bulan Ramadan. Dan Ramadan tanpa sedar alangkah cepatnya dia berlalu. Hari ini kita sudah berada pada 10 Ramadan. Berarti kita telah melepasi atau menjalani 1/3 dari Ramadan. Alangkah cepatnya masa berlalu dan alangkah banyaknya lagi kekurangan yang ada pada kita selama Ramadan telah berlalu. Quran kita mungkin belum capai KPI-nya. Istighfar kita mungkin belum capai KPI-nya. Puasa kita sendiri belum capai KPI-nya. Rasa takwa yang ada dalam diri, rasa takut kepada Allah, rasa harap kepada rahmat dan syurga Allah mungkin belum lagi. Tapi di sinilah kita berhenti sejenak, checkpoint. Yang pertama, untuk kita muhasabah diri kita. Apakah Ramadan pertama ini, 1/3 pusingan pertama telah kita lalui dengan baik, dan apa yang kita nak perbaiki lagi pada pusingan yang kedua. Sebelum kita sampai kepada checkpoint yang kedua untuk menghadapi pusingan terakhir Ramadan, iaitulah 10 akhir Ramadan. Di saat itu tidak ada waktu lagi untuk kita memperbaiki, kerana masa akan tetap berjalan, masa akan tetap berlalu, dan dia akan pergi meninggalkan kita walau apapun keadaan kita. Sama ada kita menggunakan masa akhir Ramadan dengan sebaik-baiknya, ataupun kita termasuk seorang itu dari mereka yang mensia-siakan Ramadan. Kita mohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala di atas, ataupun dalam perlindungan kepada Allah dari kealpaan dan kelalaian. Justru muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, muhasabahlah diri. Ramadan ini Ustaz suka analogikan tentang masa yang sangat sedikit. Kalau diberi contoh dalam pertandingan masakan Master Chef, sebelum mereka masak, mereka akan bagi masa beberapa minit yang sangat sekejap untuk masuk dalam ruangan dapur mereka atau store mereka untuk ambil bahan-bahan masakan. Waktu yang berlalu sangat cepat. Mereka akan isi sebanyak mungkin yang mereka mampu dalam troli. Dan waktu itu, di saat waktu berakhir, mereka tidak boleh kembali lagi untuk guna bahan yang tidak mereka ambil pada waktu yang diberikan. Maka beruntunglah orang yang mendapat banyak dan rugilah orang yang ambil sikit, dan tidak boleh mereka membaiki lagi masakan mereka andai bahan itu kurang. Bayangkan, waktu sedikit itu mesti digunakan dengan sebaik-baik mungkin. Satu lagi analogi mungkin Ustaz boleh bagi contoh kepada semua para jemaah yang dirahmati Allah. Andai kata satu pemilik superraya ataupun pasaraya, supermarket, pasaraya, memberikan satu tawaran kepada pengunjungnya, ambil satu troli, isilah dalam troli ini sebanyak yang kamu mahu dalam tempoh 30 minit. Dalam tempoh 30 minit tu isilah apa yang kamu nak,
maka dia akan memberikan kepada kamu secara percuma. Lalu masuklah berbondong-bondong manusia dalam pasar raya tersebut. Ada yang menolak troli, mengambil gula-gula, mengambil stokin, mengambil plastik, mengambil bahan-bahan yang rendah nilainya. Sehingga akhirnya dia tolak dalam troli itu, mereka hanya mengisi mungkin barang sekadar RM50. Ada orang yang pintar, dia masuk dalam pasar raya, dia pergi dekat rak TV yang harga dia RM1,000, RM2,000, RM3,000. Dia ambil TV, dia letak dalam rak. Dia ambil kakas elektrik rumah yang mahal-mahal, dia letak. Dia ambil pergi pula bahan-bahan dekat bilik tidur, dia ambil cadar, dia ambil bantal, dia letak. Mungkin barang dia selepas 30 minit, dia dapat barang nilainya RM500 ataupun RM1,000. Ataupun RM5,000. Seorang lagi, dia pergi, dia ambil barang-barang, dia pergi tolak dekat kedai-kedai alatan telefon. Ambil telefon harga RM3,000, RM4,000 sebiji, letak longgok-longgok. Bahkan ada mungkin sudut perhiasan, barang kemas. Dia ambil lagi, hak ni harga RM10,000, hak ni ambil RM50,000, hak ni ambil RM10,000. Dan mungkin ada yang boleh jumpa ketulan-ketulan emas yang nilainya jutaan ringgit dan dia ambil. Inilah sifat perbezaan manusia. Dalam tempoh yang sama, kepintaran mereka, kecerdasan mereka, kefaqihan mereka akan menentukan banyak mana keberuntungan mereka dalam masa 30 minit. Begitulah Ramadan. Ada orang Ramadan sibuk hanya sekadar juadah makanan. Yang dia dapat adalah makanan-makanan yang sedap. Adapun amal ibadah, mereka levelnya biasa. Puasa mereka mudah-mudahan diterima oleh Allah. Tapi bacaan zikir mereka tak ada, bacaan Quran mereka tak ada, qiyamul lail mereka tak ada. Mereka hanya sekadar mengisi masa puasa sahaja dan solat seperti mana biasa. Ada orang, dia tahu bagaimana kebaikan Ramadan. Dia isi masa dengan berdoa, beristighfar, baca Quran, qiyamul lail, maka mereka mendapat ganjaran yang banyak. Dan ada orang yang lebih lagi, dia tahu waktu-waktu bila mustajabnya doa. Dia fokus kepada sebelum waktu berbuka, dia sudah setengah jam ready. Dia ambil masa waktu terbaik untuk istighfar. Setengah jam sebelum bersahur, sebelum subuh, dia istighfar. Setengah jam sebelum berbuka, dia berdoa. Dia isi waktu-waktu dia dengan baca Quran. Dia isi waktu dia dengan bersedekah. Dia isi waktu dia dengan qiyamul lail. Sehingga akhirnya pada 10 akhir Ramadan, dia memburu malam Lailatul Qadar. Maka dia mendapat keberuntungan yang besar. Itulah manusia dalam Ramadan. Jadi saya minta kepada semua para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Ramadan yang berlalu sangat cepat, sangat pantas, sangat laju. Dia tidak menunggu kita untuk berubah. Sebaliknya kita kena mengubah waktu kehidupan kita. Kalau sebelum ni kita ada masa untuk melepak, bersembang, berbual, kurangkan, ubah diri kita. Bersembanglah dengan Allah dengan membaca Al-Quranul Karim. Kalau waktu ni sebelum ni kita habiskan wang ringgit kita untuk membeli juadah-juadah sampai kita balik ke rumah dan juadah tu pun tak habis kita makan dan kita buang dalam tong sampah, maka kita ubah kepada beli makanan untuk infakkan kepada orang-orang miskin, fakir, jiran tetangga, orang-orang ahli belajar, pelajar-pelajar, anak yatim dan sebagainya. Pelbagaikan infak sedekah. Kerana ini adalah waktunya kita berniaga dan berdagang dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekali lagi Ustaz pesan kepada para jemaah sekalian, ambillah kesempatan, rebutlah peluang yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Ramadan kali ini. Jadikanlah Ramadan ini yang terbaik yang kita mampu lakukan sepanjang hidup kita, insya-Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebagai muqaddimah dan kita kembali kepada buku kita Fiqh Doa dan Zikir. Sebelum ini kita telah bicarakan tentang kebaikan dan keutamaan berzikir. Dan zikir yang paling utama ialah ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Zikir yang paling utama adalah ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Bagaimana tidak? Sedangkan
kita berzikir kepada Allah menggunakan kalam Allah Azza wa Jalla. Al-Quran adalah kalamullah. Tidak ada perkataan yang lebih baik dalam berzikir mengingati Allah lebih daripada perkataan atau kalam Allah Azza wa Jalla sendiri. Maka bacalah Al-Quran banyak-banyak kalau kita nak berzikir. Orang tu kata dia zikir banyak ni, selawat tu, selawat ni A, selawat B, selawat C, macam-macam. Orang ni istighfar lagi, orang ni macam-macam dah. Tidak boleh dibandingkan dengan Al-Quranul Karim, kerana Al-Quranul Karim adalah kalamullah. Bandingan kalamullah dengan kalam manusia biasa adalah bandingannya pencipta dengan makhluk. Kerana kalam Allah adalah kalam pencipta dan kalam kita adalah kalam makhluk. Justru Al-Quran ini nun di sana jauh tinggi bagi orang yang berzikir kepada Allah dengan Al-Quran. Mereka mencapai tahap zikir yang paling tinggi dan paling utama. Setelah daripada tu, fokus perbincangan kita pada pagi ini ialah zikir kepada Allah dengan menyebut nama-nama dan sifat-sifatnya. Barulah selepas daripada zikrullah dengan bacaan ayat suci Al-Quranul Karim, yang kita dah nyatakan dalam hadis sebelum daripada ni, Allah paling suka hamba berzikir kepada dia dengan 4 kalimah, 4 perkataan. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Tapi dalam riwayat Imam Ahmad, keempat-empat ini pun masih lagi urutannya di bawah dari Al-Quran. Al-Quran lebih tinggi. Okay? Baik. Jadi, dalam zikir-zikir seperti ini, ada padanya nama Allah. Ada padanya sifat-sifat Allah. Subhanallah, maha suci Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Allahu Akbar, Allah maha besar. Ini pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sesungguhnya di antara zikir yang paling agung dan paling utama. Paling agung dan paling utama. Mana? Tak gerak ni. Oh, okey. Sesungguhnya zikir yang paling agung dan paling utama adalah berzikir kepada Rabb Tabaraka wa Ta'ala dengan menyebut nama-namanya yang paling indah dan sifat-sifatnya yang agung. Menyanjungnya dengan sanjungan yang layak kepadanya, dengan yang layak baginya sebagai sanjungannya atas dirinya dan sanjungan kepadanya oleh hamba dan rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berupa ciri-ciri keagungan, sifat-sifat kesempurnaan, macam-macam pujian dan yang sepertinya. Mana setelah daripada Quran, kita nak puji Allah ni, puji nama dia, puji sifat dia. Tapi bagaimana nama dan sifat, kita kena kembali kepada bagaimana Allah memuji sifatnya, bagaimana Allah memuji namanya, dan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji Allah dengan nama dan sifatnya. Bagaimana pujian itu? Hal itu kerana sesungguhnya zikir ada 2 macam. Yang pertama, zikir nama-nama Allah atau nama-nama Tuhan yang paling indah, sifat-sifatnya yang agung, dan menyanjungnya dengan hal itu, membersihkan Allah Subhanahu wa taala serta mensucikannya dari apa-apa yang tidak patut baginya Tabaraka wa taala. Lalu ini juga terbahagi kepada 2 jenis. Jenis yang pertama, memulai pujian dengan menyebut hal-hal itu dari orang berzikir. Jenis inilah yang disebut dalam hadis tentang anjuran memuji Allah, bertakbir, bertasbih dan memperbagus sanjungan kepadanya. Jenis ini memang sebut puji Allah dulu lagi.
disebutkan dahulu tentang puji. Subhanallah. Kalimah subhana tu adalah pujian. Maha suci Allah. Kalimah alhamdulillah. Alhamdu, puji dulu. Baru sebut nama Allah. Ini memulai pujian dengan menyebut hal itu. Kita sebut subhan dulu, alhamdulillah dulu, puji-pujian. Baik. Sebagaimana yang tersebut, perkataan paling disukai oleh Allah sesudah Quran adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala subhanallahi wa bihamdihi fi yawmin mi'ata marrah huttat khatayahu wa in kanat mithla zabadil bahr. Barang siapa mengucapkan subhanallahi wa bihamdihi, maha suci Allah dan segala puji baginya, 100 kali dalam sehari, maka dihilangkan kesalahan-kesalahannya meski seperti buih di lautan. Besar fadilat memuji Allah ni. Dan kata Nabi SAW lagi, kalimatani khafifatani 'alal lisan thaqilatani fil mizan habibatani ila ar-rahman subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Ada dua kalimah yang ringan pada lisan, berat dalam timbangan dan disukai oleh Ar-Rahman, iaitulah subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Maksud dia, maha suci Allah dan segala puji bagi Allah, maha suci Allah yang maha agung, serta hadis-hadis yang serupa dengannya. Mana puji Allah dulu. Adapun zikir yang paling utama dari jenis ini. Jenis mana ni? Jenis dimulai dengan puji dulu. Subhanallah walhamdulillah. Jenis ni. Yang paling utama dari jenis ini ialah dan paling merangkum sanjungan banyak. Kalimah subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimati. Maksud dia, pertama kita puji Allah, maha suci Allah, subhanallah, wa bihamdihi, dan segala puji baginya. Kita sebut macam tu ya. Tapi itu permulaan, diiringi dengan bilangan adada khalqihi, sebanyak ciptaannya, sebesar keredaannya, seberat timbangan arasnya, dan sebanyak kalimah-kalimahnya. Ni zikir subhana paling utama, paling besar, paling agung. Pasal menghimpunkan bilangan sebanyak jumlah makhluk Allah. Allahu Akbar. Berapa dia sebenarnya jumlah makhluk Allah ni? Tak tahu kita. Lebih daripada bilion, lebih daripada trilion. Hak kita nampak pun banyak dah, hak kita tak nampak apatah lagi. Lagi banyak. Okey? Baik, sungguh ini lebih utama dari sekadar ucapan subhanallah. Sebab tu kalau orang kata subhanallah, subhanallah, ada waktu kita baca subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tapi kalau waktu pagi, lepas zikir subuh, dan lepas zikir pagi, maka jangan tinggal subhanallahi wa bihamdihi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshihi wa midada kalimati. Yani lebih utama dari sekadar ucapan subhanallah biasa. Dan banyak ni kebaikan-kebaikan yang diganjari oleh Allah Subhanahu wa taala di atas kalimah tersebut. Okey. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ucapan alhamdulillahi adada ma khalaq, walhamdulillahi mil'a ma khalaq, walhamdulillahi adada ma fis samawati wal ard, walhamdulillahi mil'as samawati mil'a ma fis samawati wal ard. Ni jarang kita baca ni. Kita sebut alhamdulillah adada ma khalaq, sebanyak apa yang Allah ciptakan. Walhamdulillah mil'a ma khalaq, sepenuh apa yang dicipta. Makna sepenuh langit dan bumi.
Walhamdulillah adada ma fis samawati wal ard. Alhamdulillah sebanyak bilangan apa yang ada dari penduduk langit dan bumi. Walhamdulillah mil'a ma fis samawati wal ard. Dan alhamdulillah sepenuh apa yang ada di langit dan juga di bumi. Ini antara yang istimewa dalam pujian yang berbentuk puji Allah dulu baru sebut nama dia. Dan kalimah subhanallahi wa bihamdi dengan alhamdulillahi adada ma khalaq, ini dua yang menyaingi, bersaing antara satu sama lain. Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya dari Juwairiyah, sesungguhnya radhiyallahu anha, ni isteri Nabi lah Juwairiyah ni, sesungguhnya Nabi SAW keluar dari sisinya di pagi hari ketika selesai salat subuh, sementara dia yakni Juwairiyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha berada di tempat salatnya. Kemudian Nabi SAW kembali setelah matahari agak tinggi, waktu duha. Dan dia masih duduk di tempatnya, yakni duduk di tempatnya semula, waktu dia duduk tempat yang dia berzikir padanya. Dia pun, Nabi SAW pun kembali, Nabi tanya dia, engkau masih dalam keadaan seperti yang aku tinggalkan? Tadi aku balik lepas subuh macam ni, sekarang ni waktu duha pun macam ni, memang daripada tadi ke macam ni? Bahasa mudah lah. Dia pun menjawab benar, ya. Daripada waktu Nabi keluar sampai waktu duha di sinilah aku berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW, aku telah berkata setelah kamu, yakni setelah aku tinggalkan kamu, aku telah ucapkan 4 patah perkataan. Okay? Aku telah ucapkan 4 patah perkataan sebanyak 3 kali. Seandainya perkataan yang diucapkan itu ditimbang di atas timbangan hari akhirat. Okay? Ditimbang di atas timbangan hari akhirat, nescaya apa dia? Dia lebih berat dari apa yang kamu baca. Dia lebih berat daripada apa yang kamu baca. Iaitulah subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati. Ini satu. Ini special. Tapi biasa orang baca dah ni. Waktu lepas subuh kak, kita pun ingat, tengah-tengah ingat sambil-sambil jalan pun boleh, sambil masak pun boleh, sambil nak baring pun boleh, asal sedar je. Jangan baring tidur tak sedar, tak boleh nak apa ya. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimati. Nabi kata, aku baca ni 3 kali lebih afdal di sisi Allah yang kamu baca sejak daripada subuh sampailah ni sekarang. Utamanya zikir dari Nabi SAW. Okay? Dan kemudian diriwayatkan Imam Ahmad dan juga At-Tabrani dari Al-Hakim dan selain dari mereka melalui sanad jayyid. Sanad jayyid ni sanad yang elok lah. Okay? Dari Abi Umamah Al-Bahili, sesungguhnya Rasulullah SAW melewatinya sementara dia sedang menggerakkan kedua lisannya. Nabi pun lalu tengok mulut dia duk tukuk mak kami, dia duk menggerakkan lidah dia. Nabi pun tanya, wahai Abu Umamah, kamu baca apa? Dia berkata, aku sedang berzikir kepada Tuhanku. Jawab Nabi SAW, hendakkah aku khabarkan kamu dengan perkara yang lebih banyak daripada itu? Okay? Hendakkah aku khabarkan kepada kamu yang lebih baik daripada itu? Bahkan lebih baik daripada zikir di malam hari bersama di siang hari dan bersama di siang hari bersama di malam hari. Lebih baik sungguh. Iaitulah Nabi kata subhanallahi adada ma khalaq wa subhanallahi mil'a ma khalaq wa subhanallahi adada ma fil ardi was sama'
wa subhanallahi mil'a ma fil ardi was sama', wa subhanallahi adada ma ahsa kitabuh, wa subhanallahi adada kulli syai'in, wa subhanallahi mil'a kulli syai'in, wa taqulu alhamdulillahi mithla dhalik. Allahu akbar. Lama dah tak lalu hadis ni. Besarnya fadilat ni. Besarnya fadilat ni hadis ni. Ya, di mana Nabi kata, "Hendakkah aku khabarkan kepada kamu sesuatu yang lebih baik zikir?" Padahal Abu Umamah ni senantiasa zikir dah. Nabi kata nak ajak yang lebih baik daripada zikir tu. Oh, dahsyat. Nabi kata hak tu baik dah. Kemudian Nabi nak ajar yang lebih baik daripada zikir tersebut. Sehingga Nabi pun mengajarkan kepada dia, subhanallahi adana ma khalaq, wa subhanallahi mil'a ma khalaq, wa subhanallahi adada ma fis samawati wal ardi fil ardi was sama', wa subhanallahi mil'a ma fil ardi was sama', subhanallahi adada ma ahsa, subhanallahi adada kulli syai', subhanallahi mil'a kulli syai', wa taqulu alhamdulillah, dan kamu ucaplah alhamdulillah. Sama seperti itu juga. Sama seperti itu macam mana? Kena terjemahlah. Seperti mana yang Nabi baca tu. Baik. Jadi alhamdulillah pun sama tu. Makna kalau subhanallahi adada ma khalaq, jadi alhamdulillahi adada ma khalaq. Subhanallahi mil'a ma khalaq, alhamdulillah pun mil'a ma khalaq. Subhanallahi adada ma fil ardi was sama', maka alhamdulillahi adada ma fil ardi was sama'. Kalau alhamdulillah subhanallah mil'a kulla syai'in, kata-kata alhamdulillahi mil'a kulla syai'. Dia gitu. Jadi Nabi SAW kata ni paling afdal. Ni maksud dia, Maha Suci Allah sejumlah, sebanyak bilangan yang dia ciptakan. Maha Suci Allah sepenuh apa yang dia ciptakan. Kemudian Maha Suci Allah sejumlah apa yang di langit dan bumi. Dan jangan lagi subhanallah, Maha Suci Allah sepenuh apa yang di bumi dan di langit. Maha Suci Allah sejumlah apa yang dikandung oleh kitabnya. Maha Suci Allah sejumlah segala sesuatu. Maha Suci Allah sepenuh segala sesuatu. Dan engkau mengucapkan alhamdulillah seperti itu. Agungnya zikir ni. Semua ini termasuk zikir dengan nama-nama Rabb dan sifat-sifatnya. Jenis yang kedua, mengkhabarkan tentang Tuhan Rabb Tabaraka wa Ta'ala mengenai hukum-hukum, nama-nama dan sifat-sifatnya. Seperti perkataan anda, Allah mendengar suara hamba-hambanya, Allah melihat gerakan-gerakan mereka, dan tidak tersembunyi baginya dari amal-amal mereka yang tersembunyi. Dia lebih pengasih terhadap mereka dibandingkan bapa-bapa dan ibu-ibu mereka. Dan dia berkuasa atas segala sesuatu. Dia lebih gembira terhadap taubat hambanya dibanding orang yang kehilangan haiwan tunggangannya, lalu mendapatkannya, atau ungkapan seperti itu yang berupa sanjungan kepadanya yang patut baginya. Di antara sanjungannya terhadap dirinya, yakni Allah, serta sanjungannya oleh hamba dan Rasulnya, tanpa menyelewengkan dan mengabaikan, serta tidak menyerupakan dan juga menggambarkan. Maknanya zikir-zikir ni diucapkan dengan penuh sanjungan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sanjungan kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi tetap saja sampai ke satu tahap Nabi pun puji Allah. Jadi kita ikut sunnah dalam mengagungkan Allah lebih daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia bimbang orang kadang-kadang ni, dia jadi mengagungkan Nabi Muhammad lebih daripada Allah. Bahaya. Nabi Muhammad bukan macam tu. Dia pun tak suka dia diagungkan lebih daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Jadi pujian jenis ni
jenis menyebut hukum nama dia, hukum sifat dia, jenis rentetan daripada kesan kepada perbuatan nama-nama Allah tu. Jenis ni dia terbahagi kepada 3. Pertama pujian, yang kedua sanjungan, kemudian pengagungan. Pujian adalah mengkhabarkan tentang Allah dengan sifat-sifat sempurnanya, disertai kecintaan dan keredaan terhadapnya. Orang yang mencintai akan tetapi hanya diam, maka dia tidaklah dinamakan orang yang memuji. Jadi pertama sekali kita banyak puji Allah, zikir, puji je Allah Subhanahu Wa Taala. Okey? Orang yang menyanjung tanpa cinta tidak dianggap memuji. Sampai dia mengumpulkan antara kecintaan dengan sanjungan. Maka jika seseorang mengulang-ulang pujian secara berkesinambungan, maka ini disebut sanjungan. Apabila sanjungan itu atau apabila pujian itu dengan menyebut sifat-sifat kebesaran, keagungan, keangkuhan dan kekuasaan, maka ini disebut pengagungan. Kalau combine semua ni, kita kata pengagungan terhadap Allah. Jadi ada sanjung, ada agung. Sanjung ni okey lagi, dia ulang-ulang pujian. Tapi sampai ke tahap pengagungan tu, ini level tinggi. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala mengumpulkan ketiga macam ini di awal surah Al-Fatihah. Di mana apabila hamba berkata Alhamdulillahirabbil alamin, Allah pun sambut zikir dia. Allah cakap apa bila sebut Alhamdulillahirabbil alamin? Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, Allah kata hamidani abdi, hamba-ku dia puji aku. Hamba-ku dia memuji aku. Jadi Allah ni jawab dalam zikir kita, Al-Fatihah kita tu adalah waktu kita berdialog dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila dia sebut Ar-Rahmanir Rahim, hamba Allah Taala kata asna alayya abdi. Bila hamba tu kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka Allah pun jawab majjadani abdi. Jadi semua ni antara zikir-zikir yang ada padanya puji-pujian terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Ini jenis yang pertama, itu jenis sebut nama, sebut pengagungan terhadap nama dan sifat dia ni. Okey. Mana ada tadi? Okey. Yang kedua ni zikir ingat kepada Allah juga tapi tak sebut nama dia. Tak puji, cuma zikir dalam melaksanakan perintah. Itu termasuk zikir. Kita salat termasuk zikir. Kita sebut Allahu Akbar, tapi pergerakan tu sebahagian daripada zikir. Orang tawaf di Kaabah, itu zikir. Orang yang mana contohnya tiba-tiba orang bagi rokok kat dia, dia teringat hukum rokok ni haram. Dia tinggalkan tinggalkan rokok tu. Bererti dia sedang berzikir, kerana waktu dia tinggal, dia teringat kepada Allah. Sebab tu melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan termasuk zikir. Faham tak? Kerana waktu dia buat, dia ingat tak kepada Allah? Ingat. Waktu dia tinggal, dia ingat kepada Allah? Ingat. Maka zikir ni ada dua. Satu sebut nama sifat dia. Yang kedua, laksanakan perintah dan tinggalkan larangan dia. Termasuk zikir. Okey? Zikir, larangan dan hukum-hukum ni, perintah dan larangan ni ada dua jenis pula. Yang jenis pertama, zikir kepadanya mengingatkan hal-hal itu dalam rangka mengkhabarkan kepadanya bahawa dia memerintahkan hal ini, melarang hal ini, mencintai yang ini, murka kepada ini dan redha kepada ini. Semua ini termasuk zikir. Bila kita masuk dalam satu amalan, kita kata Allah suka yang ni, Allah tak suka yang ni, maka itu termasuk zikir. Mengingati Allah Subhanahu Wa Taala.
Semua ini termasuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Yang pertama sebut nama, yang kedua ingat perintah, datang laksanakan perintah. Yang laksanakan perintah dan tinggalkan larangan ni pula ada dua jenis. Jenis pertama, zikir kepadanya, mengingat hal itu dalam rangka mengkhabarkan kepadanya bahawa dia memerintahkan hal ini, melarang ini, mencintai yang ini, murka terhadap ini dan redha kepada ini. Semua ini termasuk zikir kepada Allah. Oleh kerana itu, majlis-majlis ilmu yang dijelaskan padanya halal dan haram, macam kita majlis baca hadis, majlis zikir, ada orang nak zikir nak kena Zahara dinul mu'ayya. Dia lagu tu. Semalam saya pergi majlis buka puasa. Tengah-tengah masuk sapa majlis buka puasa tu, pukul 7 ni. Saya sapa lebih kurang dalam pukul 10 minit pukul 7. Kebetulan semalam kena jadi imam tarawih situ. Saya pergi, sapa-sapa, saya tanya, mana tempat solat? Saya nak tengok tempat solat. Saya pergi tempat solat. Dalaman saya sama tu, ada tempat lain sebelah tu, dia duduk buat qasidah. Belum terawih lah. Sebelum berbuka. Sebelum berbuka. Jadi kita pun pergi, tak kena ni. 10 minit lagi duk main qasidah lagi. Saya pergi kat pengajar, boleh tak stop dia? Saya nak baca doa, saya kata. Ingat saya nak stop baca doa tu, kita baca sendiri. Dia pun mari mikrofon, ambil mikrofon daripada qasidah tu, bagi mikrofon tu kat saya, suruh saya doa. Kita pun ambil mikrofon, naik atas stage ya. Naik atas stage, kita doa supaya orang ikut kita dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Perkara ni masuk zikir ke tak masuk zikir? Masuk zikir. Pasal apa? Pasal kita mengingatkan hal itu, mana yang Allah suka, mana yang Allah Taala tak suka. Aduh, kau duk sebelum daripada buka puasa duk main gendang, duk main kompang. 10 minit lagi nak buka puasa. Saya pun ambil mikrofon tu, suruh dia berhenti, baca doa. Alhamdulillah, adalah sempatlah 10 minit kita pimpin bacaan doa untuk masyarakat ni sedar. Ini termasuk zikir. Hak dia buat tu tidak zikir tu. Hak dia buat tu, dia sedang melalaikan manusia daripada zikir. Orang duduk baca doa gini nak buka puasa, dia duduk main gedang-gedang. Itu zikir ke? Itu bukan zikir. Bahkan itu melalaikan manusia daripada zikir. Orang duduk doa begini, inilah zikir. Tapi orang ni kadang-kadang dia tak faham. Majlis ilmu macam kita gini, cari cerita tentang hukum solat, hukum puasa, tazkirah tentang kematian. Zikir ke tak zikir? Zikirlah. Inilah jenis zikir yang kedua. Jenis zikir pertama tadi memang sebut nama Allah. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah. Ini jenis pertama. Jenis kedua ni, dia tak sebut pun nama Allah, tapi dia ingat kepada Allah pada hukum dia. Benda ni Tuhan tak bagi ni, kita tinggalkan dia. Zikirlah tu. Benda ni Tuhan suka ni, kita buat. Zikirlah tu. Sebab tu majlis zikir ni bukan majlis duduk berkenan. Majlis ilmu ni sebagai berzikir. Sebab kita ni, sekarang ni kita sedang bincang, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alangkah perlunya kita kata fiqh. Ni fiqh ni, kena faham. Ada orang, dia suka duduk dalam majlis ilmu untuk berzikir lebih daripada majlis zikir. Pasal apa? Sebab majlis ilmu dahlah zikir. Dia kira jenis zikir yang kedua. Dan dia menambahkan kefahaman lagi dalam agama. Dia tahu lagi hak mana Tuhan suka, hak mana Tuhan tak suka. Kalau sebut orang duduk main 10,000, subhanallah 10,000 sehari contoh, dahlah Nabi tak ajar. Dia punya selawat lagi 10,000 sehari pula. Tapi bab hukum hakam tak tahu apa. Mana lebih beruntung dengan orang yang zikir dia dengan mengingati Allah pada larangan dan perintahnya. Ini lebih utama. Pasal apa? Dia faham tentang agama dia. Dan inilah beza ahli ibadat dengan ahli ilmu. Hak kata ahli, orang yang taubat bunuh selepas bunuh 99 nama tu. Waktu dia nak taubat, dia tanya ahli ibadat. Ahli ibadat, dia tak ada ilmu. Dia kata, tak boleh dah, kamu dah bunuh 99 orang dah. Dosa banyak dah.
Tuhan tak terima dah taubat kamu. Dia pun bunuh cukup 100. Dia pergi jumpa dengan ahli ilmu. Ahli ilmu kata tidak ada yang boleh menghalang kamu daripada bertaubat kepada Allah. Maka tinggalkan negeri tempat kamu tinggal, datanglah kepada negeri yang kamu baik ahli penduduknya. Tengah jalan dia mati. Cuma fokus kita nak sebutnya, beza ahli ibadat dengan ahli ilmu. Dua-dua berzikir kepada Allah. Satu zikir khusus nama dan sifat. Subhanallah, Alhamdulillah. Setengah tu sebut Allah, Allah, Allah. Itu kita tak bincang lagi. Sebut nama tunggal ni. Sebab nama tunggal ni tak ada pujian. Kalau kita perhati hak Nabi SAW sebut, semua Nabi sebut adanya sebutan nama atau sifat atau pujian. Subhana Allah. Nama Allah. Puji apa? Maha suci Allah. Alhamdulillah. Nama siapa? Allah. Pujinya apa? Segala puji bagi Allah. Allahu Akbar. Namanya Allah. Sifatnya Akbar. Maha besar. Paling besar. Lebih besar. Jadi ini kategori pertama. Sebut nama. Kategori kedua tak sebut nama. Tapi duduk dalam hati. Tuhan suruh ni. Itu termasuk zikir. Kita puasa ni tak makan. Orang kata air tak boleh minum ni Tuhan tak bagi. Zikirlah tu. Sebab kalau kita teringat. Allah Ta'ala tak larang. Allah Ta'ala larang. Ini zikir. Baik. Maka mengingati Allah terbagi kepada dua. Jenis yang kedua ni sendiri pun ada dua. Zikir kepadanya mengingat hal itu dalam rangka mengabarkan tentangnya bahawa dia memerintahkan hal ini, melarang hal ini, mencintai yang ini, murka terhadap ini, redha pada ini. Ini semua kita zikir kepada Allah dengan mengingatkan, Tuhan tak boleh, Tuhan tak pergi, Tuhan tak bagi, Tuhan tak benar. Seperti majlis ilmu. Oleh kerana itu, majlis ilmu yang dijelaskan padanya halal dan haram. Majlis ilmu yang dijelaskan padanya hukum hakam. Maka ini disebut majlis zikir kepada Allah. Dia kata dia orang ni geng-geng ni tak zikir. Jangan. Siapa kata tak zikir? Zikir. Majlis ilmu tu adalah majlis zikir. Cuma kita tak bawa gendang lah, tak bawa kompang, tak bawa lah. Ini kita zikir kita bawa Quran. Zikir kita bawa hadis. Bawa kitab-kitab ulama'. Apa yang Allah Ta'ala perintahkan. Apa yang Allah Ta'ala larang. Ini zikir. Atta Al-Khurasani berkata, majlis-majlis zikir adalah majlis-majlis halal dan haram. Bagaimana engkau membeli, menjual, solat, puasa, menikah, mencerai, haji dan sepertinya. Semua ini adalah majlis zikir. Salah seorang ulama salaf yakni Abu As-Suwar Al-Adawi pernah berada di dalam satu majlis. Saling membahaskan ilmu dan bersama mereka seorang pemuda belia lalu berkata kepada mereka, ucapkanlah oleh kalian subhanallah walhamdulillah. Jadi dia ni Tok Guru dia tengah mengajar ilmu, bangun seorang pemuda, dia kata, ucapkanlah subhanallah walhamdulillah. Makna zikirlah kepada Allah. Maka Abu Aswar marah dan berkata, celakalah engkau. Kalau begitu sedang apa yang kami lakukan? Kami sedang buat apa ni? Kami sedang lalai ke sedang apa ni? Kami sedang membincangkan hukum hakam yang Allah suruh. Maka ini termasuk zikir. Kita kena luaskan, faham konsep zikir tu bagaimana. Sebab tu kita ni ada orang berzikir biji tasbih. Ada orang zikir pegang pen. Ada orang zikir pegang mikrofon. Maknanya dia sedang buat apa? Berzikir kepada Allah. Ada orang zikir dia pegang kamera. Ni pegang kamera depan kita. Nah, tuan-tuan boleh tengok ni sebab ada orang pacak kamera. Dia berzikir kepada Allah dengan kamera dia. Pasal apa? Maksud daripada dia pacak kamera ialah supaya orang ingat kepada Allah. Supaya orang tahu hukum hakam Allah. Ini termasuk zikir. Secara langsung atau secara tidak langsung. Majlis-majlis zikir tidak khusus bagi majlis-majlis yang disebutkan padanya nama Allah
dengan tasbih, tahmid, takbir dan sepertinya. Yang ni memang kita acknowledge ini adalah majlis zikir, dan zikir seumpamanya zikir ni adalah zikir menyebut nama Allah, bertasbih, bertahmid, bertakbir. Bahkan ia mencakupi semua majlis yang disebutkan padanya perintah Allah. Jadi bukan khusus yang tu saja, mencakupi semua majlis yang disebutkan padanya perintah Allah, padanya larangan Allah, halal dan haram, apa yang disukai dan diredai. Kalau macam tu dia tanya, ustaz, berarti majlis zikir ni bukan semestinya dalam masjid lah. Betul. Kalau dia buka Facebook, dalam live Facebook dia ni, ajak manusia ingat kepada Allah. Majlis ilmu, zikir, majlis zikir. Kalau dia buka buat TikTok, ajak orang tu, majlis zikir. Cuma kena balance lah. Jangan duk tengok zikir seminit, lepas tu duk main joget-joget pula 15 minit, 10 minit lepas tu. Kena kontrol lah. Kadang-kadang bukan kita tak nak berzikir dan bermajlis zikir dalam TikTok ni. Kalau tak ada kawalan, kita pun terpengaruh sama. Baik. Bahkan terkadang zikir ini, yakni zikir kedua ni, lebih bermanfaat daripada zikir pertama. Orang dia sebut nama Allah 1000 kali dengan orang baca ayat Quran dan dia faham ayat Quran. Dia faham hukum hakam. Itu lebih baik. Okay. Dan yang kedua, jenis yang kedua dari yang kedua. Jenis yang kedua daripada kedua, bukan sebut lagi dah. Dia melaksanakan perintah tu. Dia tak sebut, perintah solat ni Allah suka, Allah suruh solat gini. Hal tu kerja majlis ilmu, majlis mengingatkan hukum. Jenis yang kedua, bukan lagi majlis pesan memesan tak. Majlis kita duduk bersolat, mengerjakan solat, melaksanakan perintah tu sendiri, meninggalkan larangan tu sendiri. Itu sudut termasuk zikir. Kita tak kata apa. Kita tengok orang isap rokok, kita pun pergi belah slow-slow, tak nak join dia. Itu zikir. Pasal apa? Sebab tidaklah yang menjadikan kita meninggalkan rokok itu, melainkan saat itu kita ingat kepada Allah yang melarangnya. Orang ajak kita minum arak, kita pun, sorry minta maaf, kita belah angkat kaki. Tak nak kata apa dah, belah angkat kaki. Itu zikir. Kerana tidaklah kita angkat kaki kita, melainkan kerana kita teringat Allah melarang kita minum arak. Jadi jenis yang kedua ni, zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saat ada perintahnya sehingga bersegera mengerjakannya. Dan ketika ada larangan sehingga menjauh darinya. Komitmen seorang hamba terhadap perintah-perintah Allah, ketundukannya terhadap syariatnya dan kepatuhannya terhadap hukumnya dan menjauhi larangan-larangannya, semua itu termasuk menegakkan zikir kepada Allah. Mengingati perintah dan larangannya adalah satu perkara, dan melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan adalah perkara lain pula, dan itu termasuk zikir kepada Allah. Pembahagian-pembahagian di atas telah dijelaskan oleh Ibnul Qayyim dalam kitabnya Al-Wabilis Sayyib. Beliau menyebutkan juga apabila hal-hal itu terkumpul bagi orang berzikir, nescaya zikirnya menjadi zikir yang paling utama, paling mulia dan paling agung. Maknanya, kalau dia ni hak sebut Allah, nama Allah sebut dah, hukum Allah pun hukum buat dah, kemudian dia buat pula yang Allah perintahkan dan dia tinggal pula Allah larang, maka dia telah mendapat kemuliaan yang sangat besar dan dia mendapat zikir yang paling utama, paling mulia dan paling agung. Kita, bukan kitab ni, kita mohon kepada Allah yang maha mulia agar merealisasikan bagi kami dan kamu hal itu, dan agar menolong kita semuanya untuk berzikir, bersyukur, memperbagus ibadat kepadanya. Sungguh dia maha mengabulkan permohonan dan maha dekat. Jadi kita panjang kita baca hari ni, tapi poin dia paling utama dua je. Zikir ni ada sebut nama Allah, ada sebut hukum Allah. Sebut hukum Allah ni ada bentuk majlis ilmu pesan memesan, ada bentuk melaksanakan perbuatan ataupun melaksanakan perintah tersebut. Semua ni termasuk
zikir. Kita nak makan, kita baca bismillah, zikir. Kita nak tidur, kita baca bismillah, zikir. Kita nak masuk masjid, kita baca doa, zikir. Semuanya zikir. Jadi jangan kita ni dah kata, Ustaz saya nak kena zikir selawat mana nak kena cari selawat tafrijiyah ke, selawat tib ke, selawat syifa, selawat apa pun. Sebenarnya tak perlu. Kita dengan Allah ni, setiap waktu, setiap masa, waktunya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Jadi jangan rasa ralak lah. Saya tak sempat lah zikir pagi petang. Contoh, kalau tak sempat tu tiba-tiba kita duduk dalam majlis ilmu, maka kita sudah pun sebahagian daripada zikir kita dapat. Tidak lalai, tidak lara. Orang ajak mari kita majlis selawatan, masjid qasidah ke masjid. Zikir Putrajaya berselawat ke apa, berselawat ke, kita kata minta maaf lah, saya malam ni ada majlis ilmu. Maka kita sebenarnya sedang berzikir kepada Allah, mencari jalan keredaan Allah dalam majlis ilmu. Tak rugi sikit pun bila kita memahami, oh gini maknanya zikir. Selama mengingati Allah dan mendekatkan diri kepada Allah. Kalau zikir puluh-puluh ribu sampai haus biji tasbih tu pun, tapi kalau hati dia tidak sampai ke tahap yang Allah Ta'ala kehendaki, tak ada pahala juga. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak kepada kita ingat kepada dia dalam keadaan hati kita ada rasa takut, ada rasa cinta, ada rasa harap kepada kebaikan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, itulah yang dapat kita sebut pada pagi ini. Kita berhenti tentang kepentingan ilmu tentang nama. Bila kita sebut bab tu, bab zikir sebut nama je. Memahami makna nama tersebut pun penting juga. Jangan salah baca pada tempat lain. Allah ni Maha Pengampun. Betul lah, waktu kita istighfar, kita sebutlah nama tu. Jangan pula kita istighfar kata Allah Maha Keras azabnya. Ayolah pula. Tak tally. Jadi kepentingan ilmu tentang nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. InsyaAllah ada masa kita bertemu sekali lagi. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.